disebabkan hati mereka keras, ya. Jadi Allah Ta'ala kata kat ujung ayat apa? Nanti dia settle lah. Sebab apa? Dia tahu hati korang ni memang keras sebahagian besarnya. Korang tak akan berlapang dada pun dengan orang lain. Kalau sesama Islam buat kerja bid'ah. Kalau dalam konteks perbezaan agama, orang Kristian tak boleh terima Yahudi, Yahudi tak boleh terima Kristian, Islam tak boleh terima Yahudi, Yahudi tak boleh terima Kristian. Yang ni pada hari kiamat Allah Ta'ala yang akan, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang akan mengadili. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga lah dengan kita punya pendirian hari ni. Ini dapat kita lihat hingga hari ini perbalahan di kalangan manusia tentang konsep ketuhanan. Dan masing-masing membenarkan kitabnya masing-masing. Itulah tadi saya cerita panjang-panjang konsep ketuhanan. Contoh tengok orang Kristian, konsep ketuhanan dia macam mana? Macam mana? Tiga Tuhan. Tiga Tuhan, lepas tu tiga Tuhan tu jadi satu Tuhan. Tak ke pening tuan? Betul tak? Trinity tu punya konsep. Orang Kristian pun pening. Untuk konsep ketuhanan yang berbeza. Kalau Yahudi pula Uzair tu ialah anak Tuhan dia kata kan. Konsep ketuhanan tu pun pelik-pelik tuan. Walaupun ada benda yang betul yang disebut yang masih dia orang pegang, tapi ada benda-benda besar dan sebagainya, benda-benda kecil yang dia orang pegang tu memang bukan datang dari Allah. Itu ikut apa yang telah diubah suai oleh pendeta-pendeta dia orang. Kalau macam kita ni sesama Islam pula buat kerja bid'ah lah. Orang bid'ah ni susah tuan-tuan nak suruh dia kembali sebab dia rasa dia betul. Contohnya macam tadi itulah yang sebut. Dia baca sekian tu, dia baca sekian ni, dia dapat daripada ustaz dia ke tok guru, dia pegang benda tu macam benda tu Quran tuan-tuan. Kau baca ayat ni 100 kali ataupun 50 kali atau 7 kali sebelum tidur kau dapat sekian-sekian. Orang macam tu tuan-tuan, kalau kadang tu tengok kak, jangan kak amal benda ni tu. Macam saya ustaz kan, jadi kalau saya cakap mungkin dia nak dengar lah, ataupun kalau dia tak nak dengar pun tak adalah nak melawan dengan saya kan. Tapi kalau cuba sesama tuan-tuan, kalau cakap dia nak dengar tu, kau mana tahu dia tu? Kau mana tahu dia tu? Yang paling best kan tuan-tuan, dia tanya, engkau ada dalil kata tak boleh ke? Aduh. Kan dia baca sekian-sekian, dia kata 7 kali baca nanti dapat sekian kan. Lepas tu kita kata tak boleh kak, tak ada. Kalau akak ada dalil mana kan.